Tuan-tuan yang saya muliakan, izinkan saya sentuh sikit berkaitan dengan Syiah. Sebab Datuk Arun pesan kat kami, kata bila ada kuliah peluang, cakap pasal Wahabi, cakap pasal Syiah. Dua ni dia suruh kami cakap. Maka saya ambil peluang. Tuan-tuan jangan takut. Dekat tuan-tuan saya nak takut buat apa? Depan Agung pun saya bercakap. Agung Titoh saya turun ke Kedah masa bulan puasa. Turun di Kedah. Agung Titoh saya. Saya kata saya nak bercakap. Sila. Ini depan tuan-tuan. Lagi saya nak cakap. Dengar elok-elok. Lah ni di utara terutamanya, jaga-jaga. Di sekolah-sekolah dia sudah masuk melalui cikgu-cikgu. Dan yang paling terkejut ada di kalangan cikgu-cikgu, dia mengajak pula subjek apa tuan-tuan? Subjek agama Islam. Tajuk apa hari ni nak mengaji murid-murid? Hari ni nak mengaji tajuk Isra' wal Mi'raj, sejarah Nabi. Murid-murid buka buku semua, hari ni nak belajar Isra' wal Mi'raj. Murid-murid ingat ya, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah cerita dongeng ya. Cikgu cakap macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tanya ada anak-anak tuan-tuan dia mengaji apa kat sekolah. Tuan-tuan tak tanya. Don't take for granted tuan-tuan. Jangan ambil benda sambil lewa. Kawan saya Ustaz Saifuddin baru boleh anak 7-8 hari. Esok anak dia nak besar nanti nak jumpa, Allahu Akbar. Kena pula jumpa pula ni cikgu budak-budak yang baru belajar hari ni, yang cikgu abang kata Isra' Mi'raj cerita dongeng. Esok anak kita, cucu kita nak jadi lagu mana? Oh, ni tindakan biadab saya abang. Saya guna istilah tu. Dia masuk ke sekolah-sekolah, dia cari budak-budak. Dia perosak akhlak budak-budak. Ha, ni strategi baru. Dan strategi yang besar, dengar elok-elok. Anak-anak di universiti. Siapa ada anak universiti sini, dengar elok-elok. Benda yang paling menarik perhatian orang dengan Syiah ni adalah satu dia untuk orang muda, kahwin mut'ah. Tuan-tuan, kahwin mut'ah ni, mari saya cerita sikit. Koko saya salah, kawan-kawan saya ni semua ada, mereka boleh betul saya. Saya nak cerita simple. Kahwin mut'ah ni dia buat macam mana tuan-tuan tahu? Budak universiti, kita kata istilah, inilah kita kata gatai teluk lah nak menikah. Boleh pakai, boleh pakai. Orang Penang gatai teluk lah kita kata. Kalau orang perempuan pula ni, kita kata dia merenyam. Orang kata teluk merenyam nak menikah ni. Dia tak tahu, dia pergi jumpa ustaz dia. Dia tak tahu ustaz dia siapa. Antara tempat jaga, UM ni, Universiti Malaya jaga. Lecturer bahagian akidah Syiah. Balik cari. UKM banyak, UIA banyak sangat. UTM sehingga digelarkan, UTM Universiti Teknologi Malaysia, digelarkan apa? Universiti Tehran Malaysia. Woi, teruk tuan-tuan. Jaga. Ni saya ni maklumat first hand tuan-tuan. Saya maklumat first hand. Mana boleh saya duk cakap bohong, saya cakap depan mu. Datuk Paduka Badarudin ada apa semua? Kan boleh cakap main-main. Ini benda betul ni. Dia masuk kat ustaz. Kita bila susah, kita cari ustaz. Dia jumpa ustaz saya ni nak menikah. Oh, ustaz dia kata tak apa. Mai jumpa saya. Saya pun boleh bagi kahwin. Ha ni. Ha tu dia main ciri-ciri dah. Dengar. Kita jumpa satu orang, dia kata dia boleh bagi kahwin. Satu. Dua, dia kata tak apa, ada seorang ustaz, dia boleh bagi kahwin. Dua. Jaga hati-hati. Ada orang perempuan nak? Dia kata ada. Mana dia? Telefon dia, suruh dia mai. Telefon budak perempuan tu mai. Hak jantan ni ada dah. Hak perempuan mai. Jumpa ustaz ni. Sama ada dia bagi kahwin atau dia bawa kat ustaz ni suruh kahwin. Bila dia akad nikah, ikutlah. Hang ada apa sekarang ni? Tak ada apa, ada handphone lah. Handphone pun boleh jadi mas kahwin. Tak handphone. Aku nikahkan di kau, Mat bin apakah? Dengan aku nikahkan di kau, Muhammad ni dengan perempuan sekian Pulanah binti Pulanah dengan mas kahwinnya sebiji handphone. Aku terima nikahnya, hak budak ni kata. Bila dah selesai tu dia buat apa? Ni yang paling susah sekali ni. Yang ni yang paling susah sekali. Dia kata apa kat budak tu? Kamu berdua telah ku kahwinkan. Perkahwinan ini kena ingat, dia perlu dirahsiakan, jangan bagi tahu siapa-siapa.
Anak kita duk berzina, tuan-tuan. Syiah lah antara orang yang merendahkan martabat orang perempuan. Ada seorang cikgu daripada Kedah. Dia menikah dengan bini dia 15 tahun. Baru dia tahu kata bini dia Syiah. 3 orang anak dah, tuan-tuan. Menjadi apa anak tu? Cerai. Anak duduk dengan bini. Anak duduk dengan isteri. Jadi lagu mana tu? Tu 3 orang. Hak 3 orang ni belum tentu lagi kita tahu jumpa dengan anak kita. Tapi anak sulung dia kata, anak sulung saya okey. Jangan takut, anak sulung saya, dia kata, abah, lagu mana abah semayang, saya semayang macam tu juga. Okey, clear. Tuan-tuan, saya nak cerita benda yang tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak tergambar apa yang saya nak buat ujung ni sekali. Ujung ni tuan-tuan tak tahu saya nak buat apa. Tuan-tuan kena dengar elok-elok. Sekali lagi saya rawik semua tu. Baru tuan-tuan kata, la haula wala quwwata illa. Barulah tuan-tuan kata, tak ada orang boleh tolong kita melainkan Allah. Dan masjidlah tempat yang sepatutnya kita kena bagi penuh. Tuan-tuan kena dengar elok-elok saya ni. Saya cerita satu-satu bagi tuan-tuan faham. Isteri cikgu tadi ni dah lama-lama dah duduk dah lama-lama. Dia pergi kat abang dia kata apa kat suami dia? Dia kata kat suami dia, abang, tunggu saya kata kita tak boleh duduk sekali lah. Abang dia kata kenapa pula? Aku suami hang. Sebab pahaman kita dah tak sama. Abang tak mau main mengaji, saya duk ajak abang mengaji. Hei, dalam Islam bukan aku duk kena ikut hang, hang kena ikut aku. Lepas tu bini dia kata kalau abang bertegas juga, maka menunjukkan pahaman kita tidak sama. Abang ceraikan saya. Hei, aku tak mau nak cerai hang. Hang isteri aku. Isteri dia kata apa? Ni yang menaikkan kemarahan dia. Isteri dia kata apa? Kalau abang tak mau ceraikan saya akan mut'ah dengan lelaki lain. Maknanya kata dia tak cerai tapi dia pergi kahwin dengan lelaki lain. Apa beza orang perempuan macam ni dengan orang pelacur? Sama. Hak laki ni bila dengar isteri dia kata lagu tu, ni saya jumpa lelaki ni in person sana. Dia dengar. Siapa yang ada sekali masa dalam majlis ni jumpa lelaki-lelaki ni? Esok forum perdana malam. Syekh Faisal. Syekh Faisal pula apa? Esok malam Syekh Faisal dengan Ustaz Roslan Cik Roy. Ustaz Roslan Cik Roy ada sekali dengan lelaki ni malam tu. Dia kata apa? Saya bila dengar lagu tu, dia nak ruk bini dia. Tapi dia kata, Ustaz, kita ni bukan nak ruk bini, kita geram. Maka kita bukan ruk bini, kita ruk bini. Ruk bini patah jari kelingking. Nak abang kita marah tak marah tuan. Bini dia cabar kelakian dia. Sanggup bini dia nak mut'ah dengan dia. Lah dia cerai bini dia, tuan-tuan tahu bini dia kahwin dengan siapa? Baru kita tahu belang sebenarnya apa cerita di sebalik dia. Bini dia kahwin dengan ustaz yang duk mengajak mereka. Siapa dia? Ketua Syiah Kedah. Rupanya sambil duk mengajak duk mengorat. Nampak tak punya biadab la ilaha illallah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, saya minta izin kat Ustaz Hafizullah, saya minta izin kat Ustaz Saifuddin, saya minta izin kat kawan-kawan saya yang ada dalam majlis ni. Saya nak cerita kes ni sikit. Saya minta maaf siap. Anda kata kalau saya terlajak, cakap maafkan saya, perbetul saya, atau hentikan saya, tarik mic daripada saya, tak apa. Saya nak kata apa? Saya cerita kat tuan-tuan benda ni sebab apa? Ada di kalangan kawan kami hafal Quran macam kami. Dia biasa jadi imam, saya biasa jadi makmum dia. Tahu-tahu dia ikut ajaran sesat. Orang hafal Quran boleh ikut ajaran sesat, yang baca Quran jangan-jangan ni. Tentang rasa kita boleh selamat lah. Tuan boleh dapat kerisauan yang saya doa abang ni. Kami nak cari kawan kami, balik pun tak tahu ada dalam mana. Belum faham saya duk cerita. Maka saya menyeru ahli qaryah masjid ni dan masjid-masjid lain, tolong ceramah macam ni dia boleh habaq benda lagu ni. Tapi yang kata ilmu tu, tiap-tiap malam yang mengaji kat masjid tu, mai penuh duduk, ngantuk, tidurlah. Pertama, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, sebelum saya jawab, kita nak beritahu perlis negeri yang awal, antara yang paling awal menempatkan di dalam enakmen negeri dia, pegangan negeri ini ialah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni ramai orang klaim. Orang tu mengaku dia ahli sunnah ni, dia mengaku ahli sunnah.
Pasal apa dia ahli sunnah? Pasal dia beli serban satu tak tepi ni. Siapa dia ahli sunnah? Pasal dia pakai serban. Itu bukan. Ahlu sunnah merujuk kepada ahli yang berpegang dengan sunnah. Sunnah tu bukan sunnah ustaz kita. Sunnah siapa? Sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Jamaah ialah jamaah sahabat, bukan jamaah masjid UiTM. Maka ahlu sunnah diasaskan oleh Nabi SAW. Itu yang kita percaya. So siapa ahli sunnah, dia akan base semua pengamalan dia berdasarkan dalil. Kalau dia kata dia ahli sunnah sebab apa? Sebab dia ikut tok guru sufi dia, itu bukan ahli sunnah. So many parties nowadays, dia abuse, salah guna nama ahli sunnah ni. So kita kena pegang ahli sunnah ialah kaitan dengan sunnah, kaitan dengan sunnah. Okey, Wahabi adalah satu istilah yang muncul kemudian. Ia berkaitan dengan satu wasabi atau makanan Jepun. Wahabi biasanya dikaitkan dengan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi. Dia cuba buat gerakan reform. Apabila dulu di Saudi ni ada beberapa benda lah, khurafat banyak. Masa tu tak Saudi lagi lah. Tempat kubur-kubur sahabat tu orang bayar nazar niat, pergi bayar ni. Sekarang ni duk main hak geng serban-serban semua ni, lah ni duk pergi kubur duk buat dah lah ni sekarang. Benda tu lah. Tak mau doa ke Allah, semua kena pergi ke Tok Syekh. Pasal Tok Syekh ni dapat dia ni apa? Dapat persen commission. So dia orang ni akan create, hampa ni jauh dengan Tuhan, kena main ikut aku. Main bulan puasa, bagi duit kat saya buat kat arwah. Semua ni fikiran nak mencetuskan ataupun menghasilkan wang. Lama kelamaan orang bayar nazar, orang buat khurafat. Di samping ada pro and con dari segi approach yang diambil oleh gerakan Muhammad Abdul Wahab itu. Tetapi sarjana-sarjana seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili, mereka ni memuji gerakan Muhammad Abdul Wahab di sudut kesungguhan. Di sudut kesungguhan apa yang telah dilakukan. Approach tu mungkin kita nak kata sesuai tak sesuai pada zaman tu ada satu hal. Tetapi banyak kesan dia berjaya. Dahulu Masjidil Haram tu, Kaabah tu 4, setiap penjuru imam yang berbeza. Sekarang satu imam dia semayang waktu. Dulu 4 imam. Sebab semua orang semayang di belakang mazhab masing-masing. Seakan bagi setiap mazhab itu agama yang lain daripada mazhab lain. Salah satu jasa Muhammad bin Abdul Wahab, hilangkan semua itu, ganti dengan satu imam saja. Kalau tidak lagi teruk perpecahan orang Islam. So mungkin kita boleh agree dengan tak agree dengan sebahagian pandangan dia, tetapi dia ada contribution yang besar. Kita kemudian Turki tak puas hati kerana Turki telah ada masalah dengan banyak negara-negara orang Islam, sebahagiannya dengan Hijaz. So Turki launch untuk lawan Wahabi. Sebenarnya bukan kerana ajaran, tapi kerana krisis politik ketika itu. Kemudian diikuti selepas daripada itu, gerakan Muhammad Abdul Wahab ini dia mengkritik Sufi pasal khurafat-khurafat ni lah, dan dia menentang golongan yang buat perantaraan dengan Tuhan, pi panggil kubur wali dan seumpama. So golongan ni bangkit lawannya dan menamakan dia sebagai ajaran Wahabi. Sekarang perkataan Wahabi di tanah Melayu, perkataan Wahabi merujuk kepada mereka yang tak mau pegang dengan mazhab Syafi'i, tapi pegang dengan mazhab yang banyak. Hamka dianggap pemikir besar dunia Melayu, dituduh Wahabi. Tuduhan Wahabi di Malaysia ni tak ada kaitan dengan Muhammad Abdul Wahab. Dia tuduh siapa-siapa yang tak sama dengan dia. Sebab itu pergi baca buku Hamka, Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor.
Ni siapa ada orang Johor ni? Bangsa Johor. Ada? Kan? Baca. So, isu Wahabi di Malaysia bukan isu mazhab. Isu saja nak tuduh orang yang tak sama dengan mazhab Syafi'i. Padahal kita di Malaysia ni banyak dah tak sama mazhab Syafi'i. Saya selalu buat contoh simple tu. Mazhab Syafi'i beli barang kena sebut saya jual, saya beli. Kita pergi beli air tu dekat mesin duit tu. Mesin apa? Mesin. Kita bubur RM2, saya beli mesin. Mesin tak cakap, saya jual. Mesin tu tak mazhab Syafi'i. Tu pun kita ambil juga kan. Saya nak ceritanya, lalu dia accuse, dia orang tuduh orang yang mana tak sama dengan dia sebagai golongan agama, termasuk di Indonesia. Isu yang sama. Golongan agama ni dia tak banyak exercise untuk dapat terima differences dalam sistem pendidikan kita. Sebab tu ramai ustaz-ustaz, tak boleh saya mengumpat ustaz sikit, dia hanya sahabat buat apa yang saya kata, jangan duk tanya banyak. Itulah pendekatan yang telah menjahanamkan ramai orang, intelektual ramai orang, sehingga akhirnya orang rasa agama tidak lagi relevan. Itu juga yang berlaku dalam Christianity, dalam sejarahnya. So apabila datang orang yang, bila ustaz kata macam ni, dia orang kata kami pergi belajar dalam hadis kata macam lain, ustaz rasa tercabar. Lalu ustaz kata hang ni Wahabi. Sebab dia tak ada jawapan kepada hadis tu. Sedangkan pandangan-pandangan yang dibangkitkan dalam, sebut apa saja pandangan, siapa sebut, saya akan beritahu pandangan ni duduk dalam mazhab apa. Di Selangor sebagai orang semayang lepas 8 rakaat keluar, bukan kerana dia Wahabi. Dia kata, "Ai, ramai Wahabi ya keluar." Pasal dia nak semayang 20 semayang lah. Sebab apa? Dia tak boleh tengok perbezaan ni. Pasal dia rasa dia sudah tidak mencengkam kuasa dia. So maka tengok kebelakangan ni, apabila mari sebahagian golongan agama yang cuba nak dominan, dan dia rasa orang mula argue, hak ustaz buat ni adalah hadis ke? Wahabi. Bila dia nak kutip duit orang di Penang, siapa orang Penang, Nabi sembahyang tak minta duit, mazhab Syafi'i pun tak minta duit, tapi bila sembahyang jenazah tak ada duit, tak boleh sembahyang jenazah di sebahagian negeri, kena bulan sampul. Apabila ada orang komplain apa ni untuk minta duit orang sembahyang, siapa yang tak bagi orang ambil duit? Wahabi. Padahal Imam Syafi'i tak terlibat dengan semua benda-benda macam tu. Sebab apa? Sebab ini adalah, orang kata simple, tak tahu nak kata. Orang Melayu dulu bomoh, orang sakit barah pergi kat bomoh tengok layak, yang ni hantu pelesit ni. Mai balik orang sakit lain, keyau sakit ni dalam urat apa, dia pegang, ni hantu raya ni. Sebab dia tak ada semua ilmu saintifik ni. Yang pihak yang boleh dia tuduh adalah hantu. Sehingga hantu pun rasa kecewa kerana sering dituduh benda-benda yang dia tidak buat pada zaman dulu lah. Samalah juga dengan isu Wahabi ni. Apa saja yang orang bagi pandangan berbeza, dia tak tahu nak jawab, dia kata Wahabi. Golongan intelektual tak boleh macam ni. You nak kata, you bagi bukti. You claim you ahli sunnah, you proof ini adalah hadis. Otherwise everybody can claim so many things. ISIS claim dia jihad, macam-macam. So bukti, jangan musnahkan bukti, dan jangan tangkap orang yang bagi bukti.